Kalau korang ambil minyak enjin sudah jadi warna teh artinya enjin sudah kong tau. Korang tahu tak mengapa korang ambil itu enjin minyak sudah jadi warna teh? Mesti banyak orang tak tahu kan. Kalau korang ambil minyak enjin sudah jadi warna teh artinya enjin sudah kong tau, sudah rosak tau, kerana dia sudah masuk air. Korang mari tengok ini adalah enjin minyak, betul tak? So sekarang saya bagi korang tengok saya letakkan air. Tengok. Okey. Tengok. Dia sudah buat campuran dia sudah jadi warna teh. Faham tak? Nah, korang nampak tak warna teh? So saya cakap dengan korang lah, kalau korang perasan korang main itu enjin minyak sudah jadi ada warna coklat artinya ada air masuk korang main enjin. Biasa enjin masuk air kan ada berapa tempat lah. So korang jaga-jaga sikit lah. Kalau korang nampak korang main itu enjin sudah ada sikit warna teh, jangan bantu lagi. Hantar pergi workshop, kita tolong korang overhaul dan tolong korang kan tengok mana ada air leaking masuk dalam. Faham tak? So kalau korang ada apa-apa lagi sila komen dan jangan lupa follow saya, like dengan share.